Hey, what's up coy? Baru-baru ni aku baru ingat aku ada voucher RM20 off dekat Toys R Us. So, cepat-cepatlah aku pergi dekat Toys R Us KB ni. Masuk je Toys R Us, confirm aku akan pergi dekat section Ultraman. Ada Ultraman Zero Darkness, Ultraman X yang ni dan juga Ultraman Up. Fikir-fikir balik macam nak ambil blokis lah. Yang paling menarik dekat mata aku ni Optimus Prime yang ni. Nak ambil ke tak? Masa lagi fikir, aku tiba-tiba ternampak ada Fugler, SpongeBob ni. SpongeBob Patrick tak ada, tapi yang aku jumpa adalah Gary dengan Plankton ni. Kok apa hal ni Plankton ni? Kau pakai lipstick ke lip balm ke? Seterusnya ada produk Monster Iron Man dan juga Iron Spider. Tapi Iron Spider tu aku tak berminat sebab articulation dia tu biasa je. Cumanya yang kepala dia tu aku tengok nice. Jalan-jalan lagi ada Keyblade Super Armor. Yang ni aku nampak macam nice. Ada Spider-Man, Iron Man, Captain America, Black Panther, Thor dan juga Ultron. Tak fikir panjang terus aku grab Iron Man ni. Harga pun murah je, RM49.90. Jadi lepas tolak RM20 off tu, ceceka aku dapat berapa? Jadi aku dapat Iron Man ni harga RM30 je. Alright guys, itu saja trip aku ke Toys R Us untuk beli mainan Iron Man ni. Apa pun, okay, bye.